Dalam tu Anwar ada Perdana Menteri, Thomas Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Zamri Kadir, Setiausaha Agung UMNO, Joe Ghani, naik Presiden UMNO, turut ada siapa lagi Siapa lagi seorang? Tengok gambar sikit. Tengku Zafrul. UMNO. Fahmi yang penjilat pun ada juga. Tapi kita cerita UMNO. Sebab ni menarik ni guys. Ini menarik. Sekarang ni, saya tengok kita punya affiliation to political party dah semakin berkurangan. Dia bukan macam dulu. To find somebody untuk cari orang untuk mewakili kita ke parlimen itu, kita kena political party. Sekarang ni kita perlu juga, tapi keperluan ada political party tu makin lama makin kurang. Kenapa? Sebab dulu kita tak ada saluran komunikasi macam kita ada sekarang ni. So kita tak tahu orang tu macam mana. Orang tu apa dia punya personality, apa dia punya ideologi, apa yang dia nak bawa, apa yang dia nak perjuangkan, kita tak tahu. So kita berdasarkan branding parti. So kalau orang ini dipilih oleh satu parti, macam dulu UMNO, UMNO memperjuangkan orang Melayu, orang Islam, orang Bumiputera. So kalau orang itu dicalonkan oleh UMNO, kita tahu branding dia macam mana. Sebab rakyat kalau tengok, dia ni kita tak tahu macam mana. Dulu tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada saluran-saluran ini semua. So orang tak berapa ini, orang tak tahulah awak ni macam mana. So dia ikut branding parti. Tapi sekarang ni sebenarnya pasal social media ini, so personality ni dia ada branding dia sendiri. Kadang-kadang branding dia lebih kuat daripada branding parti. So macam UMNO branding kuat, tapi bila dah bergabung dengan PH dengan DAP, dia jadi AMDAP. So branding dia makin lemah. So sekarang ni siapa-siapa yang pergi bertanding di bawah AMDAP ini, dia pula terkena getah. Ini menjadi masalah. Dia branding dia kuat. So sebab tu macam kata Datuk Isyamuddin, dia pergi bertanding, esok dia pergi bertanding bawah AMDAP, dia pula kena getah pula dah. Padahal branding dia lebih kuat daripada branding AMDAP. Itu menjadi masalah. So sebab tu saya cakap, sekarang ini kalau kamu pergi bertanding bawah tiket kamu sendirilah, itu saya rasa tak menjadi masalah. So tak apalah dia orang geng-geng AMDAP ni tak makan. Itu hari Tun Mahathir pun ada cakap, Tun Mahathir ni dia punya akal panjang, dia boleh nampak benda yang lebih awal daripada orang lain. Dia kata tak apalah, tak payah political party lah, kita bergabung aja, esok jadi kita ada satu coalition. So dia dah nampak benda ni. Kenapa? Sebab ada masalah sekarang ni bila kamu bertanding di bawah political party. Satu masalah adalah sekarang ini ada Akta Lompat Parti. So dulu saya antara orang yang perjuangkan Akta Lompat Parti ni, tetapi Akta Lompat, sebab masa itu ada banyak lompat-lompat parti menjadi ketidakstabilan dalam parlimen dan dalam kerajaan. Tetapi Akta Lompat Parti yang dibuat oleh orang-orang tertentu ni different dan apa yang kita envision dulu. So Akta Lompat Parti yang sekarang ini memberikan kuasa yang besar kepada Presiden Parti. Itu menjadi masalah. So kalau kamu undi seseorang di bawah parti tertentu ini, kamu undi dia, kita nak bawa aspirasi kita lah pada tempat itu. Tetapi sebab dia bertanding di bawah tiket parti itu, bila dia menang esok, dia tak boleh nak ikut cakap kita, dia kena ikut cakap Presiden Parti dia. Presiden Parti, Akta Lompat Parti sedia ada memberikan kuasa yang besar kepada Presiden Parti. Tak ikut cakap, kena gantung macam Datuk Isyamuddin, tak boleh nak buat apa. Lepas tu kalau kita lompat pula parti, terus jatuh sebagai ahli parlimen. So dia jadi ineffectual dekat situ tau. Tak efektif dekat situ sebagai ahli parlimen. So sebab itu, bila katakan kamu bertanding atas tiket AMDAP, katakan UMNO, katakan Zahid Hamidi bawa UMNO bersama PH dengan DAP pergi pilihan raya, tu tiket AMDAP lah tu. Satu, kita tak tahu, kamu tak tahu penyokong di bawah ni macam mana. Sebab sekarang satu lagi faktor, kebanyakan rakyat sekarang, pengundi-pengundi sekarang, dia tak berparti.
people, anak-anak muda bukan ahli parti. Dia dia tak ada kena-mengena dengan parti. So bila dia tak berparti tu, so kamu parti mana pun sebenarnya dia dah jadi tak kisah. Banyak sangat parti sekarang ini. So sebab itu, bila kamu pergi pada satu parti tu, dah lah dia tak suka coalition party itu, katakan orang Melayu, anak muda Melayu tak suka dengan coalition PH-DAP. Dan sekarang ni anak muda pun tak suka Anwar Ibrahim, so dah lah dia tak suka DAP. Anwar Ibrahim pula macam itu, anak muda mahasiswa pun bakar karikatur Anwar Ibrahim. Kamu pula nak pergi dengan dia bawa branding itu, itu menjadi masalah. Dan apabila kamu menang pula, katakanlah for some reason, despite all this thing, kamu menang. Lepas itu bila kamu menang, orang tahu kalau menang kita memberi kuasa pula kepada presiden parti ini untuk menentukan apa benda aspirasi ni. Sebab kita sebagai pengundi, kita mengundi 5 tahun sekali. Lepas itu dalam antara tempoh pilihan raya ke pilihan raya 5 tahun itu, dia orang tak peduli pun pada kita, ahli-ahli parlimen ni kebanyakannya. Apa yang dia buat, dia terpaksa ikut presiden parti dia. So adakah orang macam ini yang kita nak? So sebab itu saya cakap, sebab faktor-faktor ini, faktor calon itu pergi parti mana, dia kurang memberangsangkan ataupun memberi kesan kepada pengundi anymore. So esok pengundi-pengundi, berdasarkan kata pandangan saya, pengundi-pengundi dia akan tengok calon tu lah. So sebab sekarang ni PRU16, awak sebagai pengundi mana-mana kawasan, awak senaraikanlah sesiapa-siapa yang awak nak wakil parlimen awak. So kalau dia masuk parlimen sebagai calon bebas pun, kata dia menang kawasan itu, dia bebas pun bagus. Sebab apa? Dia tak terikat dengan presiden parti itu. Kata dulu awak selalu undi UMNO lah, sebab memperjuangkan Bumiputera, memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Islam dan sebagainya. Tapi kali ni awak gusar, dia ni bertanding AMDAP ini, lagi kalau saya undi dia nanti, dia terpaksa, walaupun dia ni orang baik, tetapi dia terpaksa sebab atas lampak parti, dia terpaksa mengikut cakap presiden dia untuk memberi kuasa kepada DAP dan Anwar Ibrahim. Itu dia punya balancing dia. So kita suka orang ini daripada lama, dia memang wakil kawasan kita itu. Dia UMNO daripada dulu sampai sekarang, kita mengundi dia. Tapi kali ni dah lain. Kalau aku undi engkau ni, memang aku suka engkau, tapi sebab engkau dalam parti ini, engkau akan memberi kuasa kepada DAP dan Anwar Ibrahim dan sipolan-sipolan ini untuk berkuasa. Dia dah tak jadi undi. Sebab itu PRN ni ke PRN akan datang ni, kita sebagai rakyat, kita pilih orang ini. Kalau orang ini tuan-tuan rasa, puan-puan rasa dia sesuai untuk pergi Dewan Undangan Negeri, sesuai pergi parlimen, tuan-tuan tak kisahlah dia parti mana. Dia bertanding bebas pun dia pergi. Kalau dia bertanding, dia jadi ahli parlimen bebas, lagi bagus dia ikut cakap tuan-tuan. Dia tak perlu ikut cakap presiden parti dia. Tok Isyamuddin, awak tak payah risaulah. Lagi 2 tahun PRU. Dia orang tak terima awak masuk balik pun. Awak bertanding je di Semberong tu, saya rasa awak menang. Orang Johor, orang Semberong semua okey dengan awak. Dia orang tak okey dengan Zahid, dia okey dengan awak tu Syam. KJ pun sama. Tak apa KJ, kau pergi bertanding dekat Negeri Sembilan, ambil satu kawasan. Manalah tahu kau menang jadi ahli parlimen bebas. Secara Lamdan pun sama. Semalam Anwar Ibrahim, PMX kesayangan korang lah. Dia sampai di Indonesia. Katanya atas lawatan rasmi ke Indonesia. Jadi sebelum tu saya dapat info ada pemimpin-pemimpin UMNO pun ikut sekali dalam flight yang sama. Bukan flight asing Bukan flight asing, flight yang sama. Bermakna dari pesawat tu daripada KL ni sama. Dalam tu Anwar ada Perdana Menteri, Thomas Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Zamri Kadir, Setiausaha Agung UMNO, Joe Ghani, naib Presiden UMNO, turut ada siapa lagi Siapa lagi seorang? Tengok gambar sikit. Tengku Zafrul. UMNO. Fahmi yang penjilat pun ada juga. Tapi kita cerita UMNO. Sebab ni menarik ni guys. Jadi dia orang satu flight. Tapi macam biasalah, Kak Wan tak ikut. Wan Azizah tak ikut sekali. Kenapa Wan Azizah tak ikut? Tak tahulah. Tapi
Kalau saya tengok dulu, sampai orang kutuk-kutuk Datuk Najib ni pun, Rosmah mesti mengiringi Datuk Najib. Betul tak? Korang benci dulu tu, Rosmah mesti ada ikut Datuk Najib. Najib pergi mana, dia mesti ada. Sebab isteri pada Perdana Menteri. Apatah lagi Tun Mahathir. Tun Mahathir, Tun Siti Asmah mesti ada sekali. Betul tak? Mesti ada. Tak Simudi Yassin, Pak Mak, mesti ada. Tapi Anwar Ibrahim tak. Dia tinggal. Dia tinggal kat Wan kenapa? Kena tanya kat Wan lah. Kita tak tahu. Ni lelaki bini takkan kita tahu kan. Cerita dalam kain kita tak tahu. Tapi pelik lah, pelik. But, apa yang menarik semalam ni, saya dapat info ni, kenapa mereka pergi satu flight dengan Anwar Ibrahim ni? Ya, adalah cerita pasal ambalat. Tapi cerita ni kenapa dia ikut sekali? Okey. Sebelum ni kita pernah dengar cerita tentang Zaid Amidi yang dalam ketakutan. Kalau kau jadi Zaid Amidi pun kau takut. Kenapa kau takut? Kalau kau Zaid Amidi sekarang ni, apa yang kau takut? Come on guys. Saya nak tengok respon ni. Kita fikir, kita letak diri kita Zaid Amidi. Kau letak diri kau ni Zaid Ponorogo, apa yang kau takut? Kau tak nak masuk penjara. Kes kau DNAA. Boleh dakwa balik, boleh tuduh balik. Kalau kau Zaid, kau tak nak masuk penjara. Jadi Zaid Amidi ni dia tak nak masuk penjara. Dan perkara ni pernah kita bincang sebelum ini. Kalau Zaid Amidi jadi TYT, dia dapat imuniti lah. Dia dapat imuniti. Kalau dia jadi TYT. Jadi sebelum ni pun kita dah dengar cerita Zaid Amidi kononnya akan dilantik sebagai TYT Negeri Melaka. Malah bukan itu saja. Sehingga kan Raub Beruang, Raub Ketua Menteri, sampai buat satu pengumuman yang mengejutkan. Melaka bakal bangunkan perkampungan pelancongan Jawa pertama di Malaysia. Maknanya dekat Melaka ni, nak tunjuk memang ada perkampungan orang Jawa. Zaid Amidi kan Jawa. Jadi kalau Zaid TYT, kau pasal? Tak, kat Melaka pun ada orang Jawa. Jadi, dia orang dah buat kerja siap-siap, ada kampung untuk pelancongan Jawa ni di negeri Melaka. So itulah cerita dia lah kan. Sebab itulah itu hari pun TVET buat dekat Melaka. Banyaklah dekat Melaka ni. Sama ada Zahid jadi TYT ke tak, saya pun tak tahulah. Itu bukan tugas saya. Tapi kalau betul, saya ucapkan tahniah awal-awal lah kepada orang negeri Melaka. Tahniah lah. Kalau Zahid jadi TYT negeri Melaka. Tapi kita tak tahu cerita ni. Betul tak betul. Cuma, semalam ni, bila pergerakan tu mereka bersama dengan Anwar Ibrahim, ada dengar bahawa kemungkinan perkara tu akan berlaku. Yang mana ada perbincangan dibuat kerana untuk meletakkan di mana kedudukan UMNO lepas ini. Sebab kalau Zahid TYT negeri Melaka, kalau dia jadi TYT, dia kena lepaskan ahli parlimen. Dan dia kena lepaskan jawatan Presiden UMNO. Jadi kalau dia lepaskan jawatan Presiden UMNO, Tok Mat sebagai timbalan Presiden akan memangku tugas Presiden UMNO. Tok Mat akan memangku. Joe Ghani pula, dia akan memangku pula tugas timbalan Presiden UMNO. Dia mangku dulu. Macam Najib, lepas Najib letak jawatan di bulan 18, kan Zaid Amidi jadi timbalan Presiden, pemangku Presiden. Isyamuddin waktu tu jadi timbalan Presiden, bermangku lah. Itu perbincangan lah yang saya dengar lah kan. Begitu juga dengan Parlimen. Presiden UMNO, Tok Mat mangku lah. Begitu juga Parlimen. Kalau Parlimen Bagan Datuk dikosongkan. Jadi maknanya tak ada pilihan raya lah. Sebab kita nak PRU. Kita akan berhadapan dengan PRU ke-16. Siapa yang akan bertanding? Dan tentulah anak dia. Kalau Anwar boleh letak anak dia, apa pula Zahid tak boleh letak anak dia? Betul tak? Zahid akan letak anak dia lah bertanding di Bagan Datuk. Tahniahlah kepada orang Bagan Datuk. Sebab dapat ahli parlimen wanita lah lepas ni. Anak Zahid. Boleh? Suka hati dia orang lah. Ini kerajaan kami kan orang cakap. Jadi, sebab tu kalau kita tengok anak Zaid Amidi ni kerap keluar. Kau perasan tak? Kau perasan ke tak? Anak Zahid ni, Nurul ni, kerap keluar. Kejap keluar ni podcast, kejap keluar sok khabar. Perasan tak? Sebab dah prepare dah untuk bertanding di Bagan Datuk. Ini saya punya pendapat lah. Saya punya pendapat. Begitu juga dengan UMNO. Okey. Jadi UMNO ni pula, dengar kata memang tengah kecoh sekarang ni nak bawa balik Isyamuddin. Nak bawa Isyamuddin masuk balik dalam UMNO. Isyamuddin digantung. Dia digantung UMNO 6 tahun. Jadi nak bawa Isyam. Tapi kalau bawa Isyam saja tak boleh. Dia kena bawa KJ sekali. Because strategi dia ni, Isyam dengan KJ kena masuk sekali. Kalau Isyam masuk, Isyam kena balun seorang. Tapi kalau Isyam dengan KJ masuk,
dia orang kena balon 2 orang ni. Jadi balon ni takkan lama lah. So ada 2 watak ni. Dan 2-2 ni ada pengaruh lagi dalam UMNO. Jadi ini mungkin antara deal yang dibuat untuk bawa Hisham, KJ masuk. Zahid akan pergi TYT. Anak Zahid akan ambil parlimen dia. Tok Mat akan jadi pemangku presiden. Jorani akan jadi pemangku timbalan presiden. Ini game dia untuk pilihan raya ke-16. Dengar ni. Dengar baik-baik ni. Kepada mereka-mereka dalam Perikatan Nasional. Khususnya Bersatu. Dia PAS dengan Bersatu. Tapi bersatulah. Sebab saya tengok korang ni beria sangat. Tak habis-habis. Parti. Kau kena faham. UMNO ni, dia ada satu orang cakap sentimental value dengan orang-orang Melayu. Memang sekarang dia teruk. Orang tak sokong UMNO ni. Tinggal 26 kursi. Tapi kita ingat balik. Sospot orang Melayu ni pada UMNO ni tinggi tau. Dia tak suka Zaid Hamidi. Kalau Zaid Hamidi letak jawatan, Tok Mat jadi pemangku, dia terus mengubah persepsi masyarakat ni. Orang dah tak nampak dah pasal UMNO dengan DAP ni pengkhianat Melayu. Dia nampak, UMNO dah okey lah. Lepas tu bawa pula Isyamuddin dengan KJ. Kosmetik dia ni, mereka kosmetik dia boleh menipu orang Melayu. Kita yang dah tahu ni nampak. Tapi berapa ramai rakyat di luar, dia tak tahu pun. Dia nampak, UMNO dah tak ada Zahid lah. Sebab ini yang berlaku pada pilihan raya Negeri Melaka dulu. Ingat, pilihan raya Negeri Melaka. Zahid berehat. Tok Mat sebagai pemangku. Berapa kursi je Perikatan Nasional menang di Negeri Melaka. Masa tu Bersatu dengan PAS lah. Lupa ke tu? Letaklah muka Tasim Muhyiddin Yassin. Abah, bungkus. Nampak? So, ini strategi. Saya nak ingatkan kepada semua. Ini strategi kepada orang parti. Supaya kau berhenti bercakap pasal parti ni. Bukan aku tak suka dengan parti kau. Tetapi kita ni ada masalah lebih besar nak selamatkan negara ni. Bukan pasal parti kau. Tapi nak selamatkan negara ni. UMNO punya strategi ni, dia orang nak berkuasa. Dan sejarah dah membuktikan, ketamakan UMNO, kerakusan UMNO ni, dia tak peduli pun pasal rakyat. Korang lupa ke waktu COVID? Waktu Tasim Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, mereka tarik sokongan. Korang lupa ke? Kau tak ingat ke? UMNO tak peduli pun. Yang penting, dia berkuasa. Samalah ke depan ini. Yang penting, dia orang nak power. Sekarang memang dia pengkhianat 26 kursi. Tapi kalau dia tukar ni, kosmetik ni, orang Melayu yang tak tahu apa-apa ni, oh iyalah. Ni bahaya. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan negara ni. Ini bukan pasal parti lagi. Dan sebab itulah saya nak bagi tahu kenapa Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Korang dah faham dah? Kenapa Tun Mahathir buat payung besar Melayu? Kenapa Tun Mahathir jemput mana-mana ahli UMNO untuk bersama dalam payung besar? Sebab Tun Mahathir dah tahu lah ni. Sebab yang penting selamatkan negara ni. Bukan parti lagi. Jadi saya harap member-member dalam parti politik ni, ginilah. Kau tak suka aku ke suka, pedulilah, aku tak pedulilah. Sebab kau kena dengar cakap aku ni. Dan benda ni kau kena fikir apa aku cakap ni. Sebab kita nak selamatkan negara ni. Kita nak orang Melayu ni bersatu. Kita tak peduli pasal parti. UMNO ni dah hancur dah. Dia kosmetik saja. Kosmetik semata-mata. Sebab dia akan bergabung juga dengan DAP. Dia akan pergi juga dengan DAP. Dia akan pergi juga dengan PKR. Dia pergi dengan Anwar Ibrahim. Sama. Sebab kita punya prioriti ni, kepentingan kita ni nak selamatkan negara ni. Jadi orang Melayu yang mana nampak, make sure kena sedarkan, kena sampaikan kepada yang lain. Jangan percaya dengan UMNO ni. UMNO ni dia dah membusuk sampai kusut. Kau tak boleh repair dah. Saya cakap, kalau kau tukar Tok Mat sekalipun, naik siapa pun, UMNO rosak. Naik Isyamuddin, KJ pun, UMNO dah rosak dah. Dia dah rosak dah. Sebab hari ni dah terbukti dah. Kau tengok hari ni cukup lah. Dah hampir 3 tahun ini, mereka masih bersama. Mereka nampak, bukan tak nampak. Dengan Anwar punya tindakan, naik cukai, naik itu. Mereka nampak, mereka menyokong Anwar Ibrahim. So UMNO ni dah rosak. Mereka hanya berjuang ni untuk diri mereka saja. Bukan untuk rakyat, bukan untuk orang Melayu.